Syam, dah tak larat Syam. Boleh, Stop boleh. dulu, Korang Syam. boleh terus. Nak mati lah. Excuse me. Korang memang dah pancit ke? Suppose ni dekat bukit tadi, korang tak payah nak tekan-tekan sangat. Dia kalau boleh lah, biasakan dulu jalan dekat sini. Sebab running is not about run. Running is all about consistency. Tak apa, kalau boleh korang follow je pace easy run aku. Tak payah tekan-tekan sangat, ha? Uish. Easy run je guys, tak payah tekan-tekan. Chill je, steady, chill. Sikit. Korang dah boleh dah kot cari pacer taman baru yang pakai Adidas Supernova Rise tu. Kasut ni selesa sebab dia ada Dream Strike Plus. Dream Strike ni lah yang bagi kasut punya form selesa. Mana ada runner yang pakai kasut karbon plate hari-hari. Kadang-kadang kena pakai juga kasut easy run. Just saying. Okay, kita stop sekejap sini Weh, siapa punya medal ni? Wish, yelah medal siapa Tengok medal tu ada nama tak? Ada. Azim Haris. Azim Haris. Siapa Azim Haris? Angkat tangan jap. Siapa Tak ada Aku lah kot. Aku punya lah. Tak, actually, aku ajak korang datang sini untuk bagi korang motivation. Korang ada rasa semangat tak bila aku bawa korang ke sini? Walaupun aku selalu easy run dengan Adidas Supernova Rise tu, aku ada je achievement sebab aku walk the talk. Hop. Anyway, kasut yang aku pakai ni, dia ada support road system. Sesuai sangat dengan easy run sebab tapak dia selesa. Come on, baru 7 km. One day or day one? Kep. Zim, kita orang dah tak larat ni. Aku dah kata easy run tu penting. Tak payah nak tekan-tekan sangat. Tapi kalau korang penat, korang stop je lah. Sebab tu korang wakil masukan je.